Ada kajian baru yang tunjukkan rakun kini berevolusi dan cuba jadi macam haiwan peliharaan kita. Macam ni cerita dia. Sekitar tahun 2023, para saintis telah membandingkan rakun bandar dengan rakun yang tinggal di kawasan luar bandar, dan kajian ini diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Zoology. Apa yang mereka jumpa memang menarik. Hidup di bandar sebenarnya mempercepatkan proses evolusi rakun, dan ini sebabnya. Setiap kali manusia cipta penutup tong sampah yang makin rumit, mereka tanpa sedar mencipta apa yang saintis panggil selective pressure, tekanan pemilihan. Maksudnya, hanya rakun yang paling bijak dan paling cepat menyesuaikan diri yang dapat buka penutup ini, dapat makan dan terus hidup serta membiak. Tapi bukan itu je yang pelik. Rakun bandar juga belajar satu strategi baru. Mereka sedar kalau mereka tak agresif, tak serang manusia dan cuma bertolak ansur dengan kehadiran kita, hidup jadi jauh lebih senang. Tak perlu berburu, tak perlu kerja keras. Cukup tunggu sisa makanan manusia. Dan ini sangat mirip dengan cara anjing mula dijinakkan beribu tahun dulu. Yang paling menarik, rakun bandar ini bukan saja berubah dari segi tingkah laku, mereka juga berubah dari segi fizikal dan nampak lebih comel. Muncung jadi lebih pendek, telinga jadi lebih lembut dan sedikit layu, dan ekor ada yang bergelombang atau bergerinting. Perubahan ini hampir sama dengan apa yang berlaku pada musang yang dibiarkan khas untuk jadi jinak dalam eksperimen saintifik. Bezanya, rakun ini tak dibela oleh manusia. Tak ada siapa jinakkan mereka. Mereka ubah diri sendiri semata-mata kerana hidup terlalu rapat dengan kita. Dan siapa tahu kalau trend ini berterusan, orang rumah kau pula yang kena kick out sebab ada pesaing baru.